So, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di konten Rumah HQ guys. So hari ni saya nak bercakap sikit tentang boleh ke kita datang untuk lawat site. Pertama sekali, ini rumah korang. So memang korang ada hak untuk tengok sendiri progres dan korang boleh lihat sendiri kualiti kerja yang sedang dibuat. Kontraktor yang betul-betul yakin dengan kerja mereka, tak pernah larang untuk pelanggan datang. Malah di Rumah HQ kita memang galakkan pelanggan datang untuk lawat sendiri site, untuk tengok sendiri progres kerja yang dibuat. Sebab apa? Sebab korang boleh nampak sendiri kualiti binaan, korang boleh tahu kerja betul-betul berjalan, korang boleh tanya terus kalau ada benda yang korang tak faham. So paling penting, lawatan site ni buat customer rasa lebih connected dengan rumah yang sedang dibina. Tapi ada juga perkara keselamatan, safety yang kita kena jaga. Ini penting.